Dan orang bersama mereka ini 3 ciri utama. Pertama, takut pada Allah. Kedua, tenggelam dalam fikir umat. Dan ketiga, takut akhirat. Jadi takut Allah, takut akhirat ni pasal apa? Sebab Allah ni apa ni? Dia apa? Malik Yaumiddin, kan? Jadi tenggelam dalam fikir umat. Dan inilah tuan-tuan mulia maksud. Dan sekarang ni kita boleh nampak ulama kita yang bergerak semalam, yang idori kat sama-sama tu, semua pakai kerusi. Maulana Manzur apa? Abdul Rahman, Maulana Ibrahim, Maulana Mahdilah, ramai yang duduk depan tu. Kita Profesor Sanullah, semua duduk atas kerusi. Tapi mana mereka tak pergi? Kan? Mana mereka tak pergi? Kita punya Maulana Ibrahim sampai operation di Amerika. Kan? Operation di Amerika. Terpaksa tangguh balik dia. Saya jumpa Dr. Kamil di masa tu kami semua daripada Sitalik lah. Dia dihalang daripada pergi awal sebab ada terjebasut lah. Maulana Ibrahim singgah di Turki. Tapi dengan sebab Maulana Ibrahim kena operation, dia balik lewat. Bila dia sampai kat Turki, Dr. Kamil tak ada dah. Dia kata Alhamdulillah, orang yang paling saya sanjung ni dapat saya jumpa. Jadi mereka bergerak di soalan, mereka contoh kita kan. Jadi inilah tuan-tuan yang boleh kita hari ni. Saya tak maulah, tapi dulu, masa dulu awal-awal dulu, saya selalu kalau penanti balik daripada Nizamuddin, masyarakat Nizamuddin, mereka suruh saya cakap. Saya selalu suka kod Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad kata apa? Siapa yang buat tabligh tak keluar negara jauh, dia baru lalu buat tabligh. Tak perlu buku dia tak keluar. Tapi tuan-tuan inilah maksudnya ulama kita yang lain tu yang telah sebelum kan? Jadi kita kena sama-sama ada azam lah, supaya apa yang Allah dalam bawah ini pun sebut apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita ni, harta, kebolehan, kepandaian, kita guna untuk agama Allah SWT. Jauh dan dekat kita guna ini untuk Allah SWT. Itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita azam. Banyak negara yang menunggu kita. Senarai-senarai yang ada tu sebenarnya sampai peringkat mereka dah tak minta, tapi cakap dah ada. So apa tak sampai-sampai. Contohnya Portugal kan. Portugal tak kaitan letak kan. Sampai Sabah pun terima juga, tapi tak sampai juga kan. Lalan dia tak minta lah, tapi takkan tak ada. Dan baru ni tahun lepas kami pergi dekat England. Cukup ramai, masih ramai lagi orang Melayu. Kedai-kedai makan yang orang Melayu kami pergi satu tempat tu, memang dia nikah pun. Alhamdulillah lah, melalui kita punya Dr. Norman kan, dia kenal kan, kita dapat ziarah. Dan banyak lagi alhamdulillah orang yang kita tak tahu, mereka ada di London, markas London yang datang ke markas Masjid Ilyas. Jadi takaza berterusan ini di England, dekat Leeds. Dr. Norman juga pergi satu bangunan di Indonesia dengan Melayu, dengan ada ustaz yang dah jadi orang sana dan meletak dekat England. Jadi kita kena kaitkan mereka dengan usaha. Jadi insyaAllah semua kita azam, kita dapat sambut tanggapan insyaAllah. Di Belanda baru ni saya jumpa juga. Saya juga ambil ihwal lah di sana. Saya tanya dengan Dr. Sadiq, kalau dekat Europe ni mana ada tanggapan kan, dia kata kat sana di Belanda banyak orang dia cakap Indonesia, cakap Melayu, orang Maluku masih ada lagi ya. Jadi ini kata-kata yang ada yang kita boleh sambut dan kita boleh penuhi. Dan cuma ada negara-negara yang mana lebih menasib orang-orang sana sendiri, sebab mereka dah menjadi tiap-tiap tahun mereka pergi. Macam Ireland ni dia punya apa ni, Balkan itu dia punya target tiap-tiap tahun. Dan mereka tahu macam mana nak target, nak tackle orang sana. Sebab kita sekali-sekali boleh pergi. Tapi yang berterusan yang cakap Inggeris yang ada ramai orang kita ni, adalah beberapa negara yang kita nak fokus insyaAllah. Semoga kita Allah Ta'ala terima. Amerika pun begitu, masih ramai. Dekat Dallas masa kita kata dengan ramai orang Melayu memang dah menetap dekat sana, kerja dekat sana.
Mereka ada komuniti orang Melayu. InsyaAllah InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Tuan Yang Mulia, sekarang ni semua kita mau buat pengorbanan. Tak ada satu orang pun kita kartun alami seluruh Malaysia sebelum istimewa dan selepas istimewa yang tak keluar jalan. Kalau kita boleh buat keputusan hari ini, insyaAllah Tuan Yang Mulia, Allah SWT akan terima pengorbanan kita untuk beristimewa. Tadi kita dah mesyuarat, Masya Allah, Allah buat macam mudah yang tadi kita tadi. So sekarang ni Tuan Yang Mulia, sebelum istimewa kita 15, 16, 17 ni, kita nak tashkil seramainya untuk keluar seluruh istimewa dalam negeri. Semua kita. Alhamdulillah baru ni Purana Jemaah Peshawar baru ni di Masjid Sungai Mesir tu, kita dah bentuk lebih kurang 6-7 jemaah dah sedia dah daripada Kuala Lumpur. Jadi untuk itu Tuan Yang Mulia, setiap markas kan kena fikir berapa jemaah kita nak keluarkan sebelum istimewa. Dan semua kita kena fikir jemaah syura akan keluar 40 hari lepas Raya Haji. Jadi kita minta orang tanggungjawab setiap markas, mereka pun bentuk jemaah paling kurang 40 hari untuk bergerak di seluruh Malaysia. Dan termasuk semua kita orang lama-lama. Satu orang pun tak boleh miss tahun ni. Ini kalilah semua kita keluar jalan Allah. InsyaAllah Tuan. InsyaAllah. Jadi itu satu takaza yang semua kita kena fikir. Kata orang putih, no excuse sekarang, no compromise. Semua kita keluar dengan Allah, insyaAllah. Semua kita ambil cuti, semua kita doa dengan Allah, semua kita sungguh-sungguh, semua kita menangis sehingga Allah keluarkan kita. Itu satu. Lepas saja istimewa kita 15 negara tu, 15 negara tu kita ada 15 markas. Perlis, Langkawi, Perlis, Kedah, Seberang Perai, Pulau Pinang, Lekir, Ipoh, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pontian, Johor, Pahang, Kuantan, Terengganu dan Kelantan. Kalau kita semua boleh fikir sekarang, setiap markas ni paling kurang ambil satu negara, maka kita by November istimewa nanti, kita akan beritahu report pada elders 15 negara yang Tuan bagi pada kita, kita telah sempurna. Baik, pertama sekali Europe. Sekarang markas mana sedia sekarang? Belanda masuk Europe. Okey, Europe ni kalau ikut Ipoh, dia azam nak ke Portugal dengan Spain. Tapi Syekh Maidin tadi dah putus, dari syurah musyawarah dah putus, keluar selepas istimewa. Jadi Ipoh boleh fikirkan untuk takazah ke Europe. Boleh? Belanda sebenarnya boleh. Europe kan? Europe. Open dah. Okey, dia bagi Europe. Pertama takazah ke Europe. Baik, Europe ni Ipoh akan ambil takazah ke Europe. Negara tu nanti kita mesyuarat lah. Yang keduanya baru ni Bangi ada azam juga. Samsul kata satu sebab Europe ni dia visa 3 bulan dia bagi. 3 bulan. 3 bulan dia bagi. 1 bulan lagi kita pergi negeri lain. Kita dulu kita pergi 3 bulan lagi awal tu Sepanyol. Sebulan kita pergi Turki. Ya. So ni semua 4 bulan ke semua 2 bulan? 4 bulan. Oh, itu 4 bulan dah. Tuan, kita tashkil 4 bulan Tuan. Boleh? Kita kali ni kita upgrade. Semua kita keluar 4 bulan. Boleh Tuan? Semua kita keluar 4 bulan insyaAllah Tuan. Okey, kita azam 4 bulan. Yang mana Allah bagi taufik masa tu dah kita keluar lah. Tapi kita azam 4 bulan. Baik, jemaah Ipoh ke okey, Ipoh Europe di mana kita akan mesyuarat sekarang. okey. Eropah ke mana kita nak hantar? Tadi Osman kata tadi Belanda. Oh, boleh, tak ada masalah. Europe yang boleh dulu lah. Europe mana kita nak hantar? Banyak orang banyak. Tadi betul Osman. Kalau ini di Europe ni termasuk UK ni. Termasuk UK.
UK lain. Betul. UK pun dalam Europe boleh. Asing kan? Baik, jadi sekarang ni UK jemaah bangi tersedia. Macam mana? UK dah sedia. Europe di negara mana kena ada? Siapa yang cadangkan sekarang? Tadi cadangkan dalam negara kita ni Belanda, Perancis. Untuk pergi Belanda, yang kita dengar tadi banyak orang Indonesia cakap Melayu. So siapa yang boleh bahasa Inggeris pergi Belanda. That's it. Tak boleh cakap Inggeris kan? So pergi Belanda purely Melayu boleh cakap. Orang kampung boleh pergi. Okey, Ipoh boleh pilih Belanda. Baik. Suriname. Tak, okey, kita pergi satu-satu dulu. Lepas itu dia Tuan beritahu Suriname, Belanda. Portugal. Ada orang muda lah boleh ambil. Tak boleh Tentang Portugal ni, sebenarnya Portugal ni ada, saya jumpa Dr. Maulana Adam. Dia ada lebih kurang 39 masjid. Kebanyakannya ada orang India, Indo-Pak, subkontinen dia masjid. Arab sikit saja. Dan dia punya masalah, dulu kami pergi Perancis. Maulana Adam kata Perancis no problem, Allah alami. Tapi di Portugal ni, dia banyak orang subkontinen yang terbang ambil. Itu dia tak kita pergi sana, dia kata. Sebab ramai juga yang memang dia orang juga pergi sana. Malah kita punya set. Tempat yang mana kita buat istimewa tu, dia tunjuk gambar tu dia pergi. Tapi dia tak masuk lah, dia hanya gambar lah. Itu utama di Portugal tu. Jadi ini yang tak kata yang masa itu lah saya letakkan sebab ada keperluan. Tapi baru ni dia kata tak apa, banyak jemaah dah datang. Okey. Ada dalam Portugal, Belanda, Suriname ni Amerika, Eropah. yang pakai euro. Dengan baru ni Malaysia ada pergi Contoh sama dengan mana? Eropah yang mana yang ada? Itali kita dah menantar dulu. Itali dah menantar. Saya sure boleh juga lah Portugal dengan Belanda. Belum buat ada jalan. Dia Belanda ni ada satu bandar dulu lah. Tapi sekarang banyak juga dia orang Indonesia atau kita dulu bandar dia ribuan pelajar Indonesia. Sekarang banyak pelajar Indonesia menanam banyak pelajar luar negeri. Saya tak pasti kata sekarang dia. Orang Indonesia ada tak ada? Ada. Doktor akan ada. Saya baru ni dia pergi Perancis. Orang Indonesia dengan Belanda dulu ada kahwin. Okey, maksudnya sekarang ni Ibu akan ambil tanggungjawab ke Europe lah. Kemudian UK ni Jadi kita tak betul di tempat mana nak. Kalau nak explore, kawan saya ke Poland. Dia call Jemaah Malaysia Alami dengan Poland. Tapi bila saya tarik call, lepas tu mula dia tiba lama-lama dia, bila saya ajar dia don't accept that. Lepas tu dia kata okay, we are not accepting anymore Jemaah Muslim tadi. Tapi kita tak bagi dia ganti. Jadi saya cakap kita boleh lah beberapa minggu ke masuk Poland, lepas tu keluar pergi Alhamdulillah Poland, Jerman ke Poland dia besar. Dia ada satu masjid. Abdul tu dia bapa ipar orang Melayu.
Dan dia buat first aid tu. Tapi orang yang buat usaha SA. Jadi dia memang dia kami jumpa di Jerman. Dia keluar di Jerman. Jadi dia takut dari itu semua kan. Itu keadaan di Poland. Poland. Banyak masjid. Mungkin sudah dekat, tak ingatlah nama dekat. Tapi yang sponsor buat kerja tu orang Melayu kita, orang Sultan. Bos Petronas Sudan. Dia CEO Petronas Sudan. 6-7 orang Poland. Kau Ipoh, mana nak pergi? Portugal ni. Portugal ni banyak orang Portugal. Saya kena ada orang Portugal dalam tu orang Portugal. English. Dan untuk semua kita banyak jemaah di sana. Kita pergi tempat yang tak ada orang tahu. Poland boleh. Poland dengan Netherlands. Poland dengan Holland. Dekat. Jerman dengan Poland dekat. Kan? Dia border. Kalau 4 bulan kita hantar 3 bulan Poland, 1 bulan 2 bulan kita hantar. Kalau cuma 2 bulan kita ada satu Poland. Ya? Okay. Kalau 4 bulan kita hantar 2. Tapi kalau negara jauh ni sesuai kalau 4 bulan. Dia nampak semangat dia lain 4 bulan. Kalau masa komplit buat dakwah 4 bulan. Baik tuan-tuan. Next one. Okay, UK insyaAllah UK. KL Bangi. KL Bangi ya. UK berapa jemaah? Masih dapat tu semua. 2 jemaah. Satu jemaah 6 orang. UK nak ke mana? Manchester, Leeds, Leicester. Apa itu dia pergi ke makan Blackburn, kat sana Kelangkang. Blackburn. Atas lagi tu pun tempat tujuan. Scotland ni dah banyak orang lagi. Ini jemaah Leicester minta sangat dia pergi. Kita tahu lah. Untuk perpindahan kan. Markah ada Manchester kan? Blackburn tak jauh lah. Nak datang kan? Leeds semua. Scotland. Tuan Ibrahim semalam boleh pergi Blackburn dan pergi Sebab. Okay. Leicester tak boleh pergi ya. Jadi on the way ada Leicester semua tu. Tahu tak? Di belakang. Orang pergi 2 bulan dia kerja apa dia. Dia Manchester tak di bawah. Atas. Bagi dulu ke Manchester. Baiklah. Aman ke mana Leeds? Leeds satu lagi. Dan sesuai antara mana Missouri. Jawab masalah sana. Saya pernah program lecture di atas Blackburn. Jadi tempat-tempat yang ada belajar kemudian kita disediakan di Blackburn. Roman belajar mana Roman? Jadi kita pergi Blackburn lah. Pergi Blackburn markas. InsyaAllah Blackburn. Dia jawab masyarakat kat sana lah. Okey, ini Kak Azam pertama kali kita nak hantar ke South America.
South America ni dia boleh dia beritahu South America dia. South America ni Peru, Venezuela, Brazil, tempat dadah tu Cuba. Dia jadikan Surinam sebagai India India tak dapat lah. Dia akan Surinam baik alternatif. Jadi kalau kita sadar power betul-betul lah. Sampai mereka tempat orang latih kan. Jadi Dulu ada sebagai kita negara tu yang Mexico Selatan. Mexico ada tagapan dulu. Saya rasa Mexico ni kena pergi lah. Tapi orang yang kuat sikit lah. Iman kuat sikit. Tuan, siapa sedia? Mana markas sedia ambil tagapan ke Mexico ni? South America, ya. Belanja saya ingat 80-10 ribu. Kelantan boleh ya? Kelantan InsyaAllah. Balik fikir 6-7 orang 5 orang dah boleh bergerak dah. Daripada sekarang sampai hujung tahun kita nak fikir begini. Boleh? Kelantan InsyaAllah. Okey, Kelantan. South Africa. Kelantan orang dia apa lagi apa? InsyaAllah. Kau insyaAllah ya keluar. Saya tak bukan force, mana kita bagi tagasan daripada mereka. Boleh letak tagasan ni. Letak tagasan ni, Dr. Kamil di satu senjata ni berapa bulan? Dr. Kamil tahun ni, kalau ikut tahun ni Dr. Kamil luar negara tak ada ni. Nanti 8,000. Kalau boleh pergi di Pakistan kalau boleh pergi. Dari Indonesia. Nak pergi. Nak pergi. Ustaz Nawari mana sini? Mana Ustaz Nawari? Ustaz Nawari Kelantan berapa? Mexico. Dia letak lah. Letak takaran tu. Bawa tu. Dulu ada satu lagi negara tu, Venezuela. Bukan apa, yang negara yang Venezuela Itu betul. Dulu kalau kita hantar jemaah sampai ke situ ke Cuba kita hantar. Masa kita dah pecah tu kan. Cuba kita hantar 3 hari baru sampai ke sana Cuba. Okay, dahsyat kan. Siapa yang kita berbeza ni. Nak orang perak. Cuba tu kita hantar. Kita sana ramai orang Pakistan, ramai suri-suri Pakistan dekat Cuba. Cuba ni macam tahun 40-an dulu lah. Orang boleh keadaan 40-50-an. Mexico macam mana? Nampak pekat macam ni. Terengganu macam mana? Muslim Australia ni bagus mana? Bawa dari Australia. Ambil lah negeri lain. Kelantan ni kita bagi negara sebab dia bagi tagasan South America. Pilih negara mana kat South America? Mana? Di tagasan ni South America. Jadi tak seperti Mexico. Dulu tak saya kita Venezuela ke apa yang kita mana pilih mana negara dalam boleh. Ya. Ni, Yusuf. Kita join lah di Kelantan dengan Terengganu kita join. Kelantan dengan Terengganu kita join, ambil Selatan Amerika. Okey.
Malaysia Latin America ni dia konten tak banyak. Saya pernah berbicara dengan dan dia orang memang tak Latin America ni. Jadi dia isu dengan saya. Kalau kita nak satu negara lama, kita negara tinggi lah. Mungkin kita ada orang Islam ramai ada, tapi dia tak ada masjid, salah tak ada. Jadi dia kena mengawal hidup dan sekolah. Kalau nak duduk salah ke masjid ke, sebulan cukup satu negara. Sebab tak banyak. Itu kita tinggal negara lain. Jadi bukan jadi dia kata kos sangatlah. Memang Venezuela ni belasan orang masjid ada. Kadang-kadang masjid tu orang tumpah rumah orang Islam, orang Arab. Okeylah, Kelantan dia sedia ke South America. Dia pilihlah negara Kelantan dan Terengganu. Kelantan dengan okey. Okey, saya baca dulu. Selatan ni memang susah sikit lah. Banyak susah Selatan. Okey, saya baca dulu Europe. Tidak ada interaksi dan terlalu Tagaza Australia, bukan Tagaza yang negara Finland, Tagaza yang Memang dah sekarang ada, dah sekarang ada Tagaza Australia. Dan sebenarnya nama saya rumah saya bukan rumah Terengganu. Saya saja orang tu. Rumah orang lain adalah orang Malaysia. Jadi di mana? Jadi jemaah ke Australia adalah boleh. Jadi oleh sebab kita nak prepare dan jemaah Sydney pun dalam sebulan berusaha di Terengganu. Jadi bila mereka membalas kita kena tapi apa syarat Malaysia Islam. Itu je saya nak explain. Dan kita telah prepare untuk orang. Jadi akan tahu. Ada tabak bola semua yang lepas. Tiga dah lepas. Jadi tuan-tuan, apa tadi? Dia Selatan Amerika ni memang berat. Macam siapa dulu kita usut kan. Dia orang memang Venezuela, Mexico, Peru, Brazil ni semua tempat masjid tak ada. Perlu beli kenderaan, perlu sabar sendiri. Kadang-kadang kepada duduk ke rumah orang kan, masjid jauh kurang duduk ke hotel, memang banyak belanja. Kita perlu nak minum air, kena gali sendiri dapat air. Dia tu lah ketua. Itu dulu, tapi sekarang kita tahu macam mana. Mungkin dah berubah pun kita tahu apa-apa kan. Jadi kalau Kelantan rasa berat, benda tu okey. Kita divert ke tempat lain. South America pun sekali ada banyak security, banyak negara nak bankrupt, dia banyak selamatan, banyak negara tak lekas stabil. Terus Italy, di atas Brazil, Argentina, itu memang keras, kiri itu dia tak. Venezuela, 20 tahun dulu dia tertutup dah Venezuela. Tapi sekarang Venezuela sudah banyak orang. Sekarang saya baca. Okay, Europe, South America, South Africa, Tanzania, Sierra Leone, Algeria, Zambia, USA, UK, Ireland, Australia, New Zealand, Jordan, Egypt dan juga negara-negara jiran. Okey. Okey, Melaka mana Melaka? Okey, Melaka South Africa. Lagi? Lain? Oh, Kelantan Indonesia. Okey. Lagi lain? Langkawi. Kita ada berutara. Mana Langkawi?
Okey, Ustaz. Perlis tu. Okey, Perlis mana Perlis? Negara mana nak pergi? Perlis dengan Langkawi kita join dengan dua orang join. Ha? Langkawi dengan Perlis. Join. Okey, cadangan mana negara mana? Jordan, Egypt, New Zealand, Zambia, Algeria. Sekarang tuan, kalau boleh kita nak sempurnakan setiap negara ni. Sebab tu kita Egypt ni kan, Egypt ni banyak budak-budak kita belajar sana dengan Egypt. Mesir, Azhar, dulu selalu dia ada pakai Azhar. Jadi Egypt ni kita pakai belajar. Lepas tu ada letak Egypt. Dan saya jumpa mata-mata orang Egypt, dia minta rumah Malaysia pergi Egypt. Budak-budak kita ada yang buat doktor, ada yang belajar ke Azhar dan ramai. Egypt, boleh pergi Egypt? okey, Perlis dengan Langkawi Egypt Egypt kan, Mesir. Perlis dengan Langkawi ke Egypt. Ustaz Merdeka Arab. Ustaz Merdeka Arab. Baik. Lain lagi tuan, Jordan sama saja. Jordan, New Zealand. Okey, Kedah. Kedah dengan Samprai. Ke Jordan, Masya Allah. Okey. Jordan ni bagus. Banyak sejarah Nabi ke Jordan. Penang. Penang tak ada wakil. Okey, tak ada wakil. Lekir pun tak ada wakil. Kalau wakil siapa? Lain. Okey, KL ni orang KL boleh 4 negara kita ambil. Boleh Satu UK dah sempurna. Zambia. Zambia dan luar kita kau ada tahu Zambia. Okey Kuala Lumpur kita ambil UK, Zambia, Mexico dengan satu negara Algeria. Boleh? Okey Kuala Lumpur semua semangat insyaAllah. 4 negara jauh sebelum lawan hujung kau ni. 4 negara jauh. Semua yang dah keluar 14 IPP insyaAllah semua layak untuk negara jauh. Kita akan buat jor juga kita ada jor 1.5 ni. Jor seluruh Kuala Lumpur Selangor. Baik, lagi Negeri Sembilan ada wakil. Debat. Ni sembilan. Debat ambil lagi mana debat? Mana debat? Malik. Negeri Sembilan mana? Negara jiran. Tadi Indonesia, Filipin boleh? Tuan yang mulia, kita ambil takazah hari ini. Balik kita buat usaha sampai dapat. Kita tunggu usaha, mesti dapatnya. Sampai mana? Negeri Sembilan. Negara jiran. Okey. Filipin boleh, Indonesia boleh, Thailand boleh. Kau pergi sana buat masyarakat. Ya? Buat masyarakat, pergi tahu kita. Baik, satu New Zealand. Negeri Sembilan. Melaka tadi dah ambil soal mereka. Pontian New Zealand. Masya Allah, Allah kabul. Oh, Masya Allah, angkat tangan tu kuat tu. Pontian ke New Zealand. Zambri kan. Okey, Pontian. Johor mana? Johor baru tak ada. Johor. Azman dulu dia nak kerja dengan aku. Azman dia, tapi dia sibuk bulan dalam negeri. Dalam negeri. Dia kata nak ambil luar negara. Boleh lah. Kita hantar dia ke mana? Zambia belum ada, Algeria belum ada, Sierra Leone belum ada. Algeria tadi Zambia okey. Algeria ada. Sierra Leone, Tanzania. Cikgu Samsul. Tanzania ni sudah ada sesuai ke macam Fokus.
bagus. Ya. Baru ni istimewa Peranajur banyak orang Sierra Leone. Banyak orang Sierra Leone tahu. 70% Islam. Tuan, mana tuan? Mana yang sedia ni? Sierra Leone. Itu ada tanya ada dengan negara yang orang Malaysia tak tahan tapi memang sesuai. Dia yang sesuai. Tuan yang mulia, kita jangan memang ada macam masalah. Sekarang ni kita nak bentang Takazar ni. Siapa sini sedia untuk sambut Takazar ke Sierra Leone? Siapa sedia secara individu untuk sambut Takazar ke Sierra Leone? Dapat 4 orang, 5 orang kita dah boleh hantar. Siapa sedia tuan? Korban kerana Allah. Jemaah alam yang pertama keluar ke Sierra Leone. Usaha Sierra Leone dah meningkat. Baru istimewa Peranajur banyak dah datang. Tuan, siapa sedia buat azam? Sierra Leone, Tanzania, Sierra Leone, Afrika. Sierra Leone bisa nasional ke? Tuan, bismillah, siapa sedia? Secara individu. Sierra Leone ni saya rasa belanja dalam 10,000 lah. Dia menunggu orang Malaysia. Siapa sedia ambil tanggungjawab untuk bentang Takazar ni dekat dia punya mahalah dia, markas dia? Siapa sedia? Dapat 4 orang dah boleh bergerak. 4-6 orang lah. Colombo bela. Colombo biarkan lah. Colombo Jordan ni dah ya. Jordan dah ada pergi Sierra Leone. Sedia pergi Sierra Leone. InsyaAllah. Zahari, Cikgu Yusof ni semua orang sedia ni. Sierra Leone. Zahari sedia. Dia dah pergi. Haji Sorehan. Sebenarnya Cikgu Yusof, Zahari. Ni semua orang yakin Allah buat ni. Ni Cikgu Ali dah ada dia. Ha? Oh, sorry. What about Dr. Ali? Jadi, okay, masyaAllah. So, you want to follow the jemaah, ha? Okay, masyaAllah. Dia pun baru